Kalau hari-hari kerja sampai penat, tapi badan tetap tak rasa rehat, itu bukan normal. Itu tanda badan dah mula drop. Ramai kerja 8 hingga 12 jam. Hadap skrin tanpa henti sampaikan mata, badan, otak jadi terlalu letih. Balik rumah pun badan susah nak relax. Tidur tak lena dan bangun tidur badan rasa masih penat. Hari-hari ulang benda yang sama je. Tapi tenaga semakin kurang, fokus semakin hilang dan emosi pun dah mula terganggu. Sebab tu, ramai sekarang tak tunggu lagi. Terus ambil langkah jaga badan dari dalam. Macam kat sebelah saya, inilah Genki Hydrogen. Sistem lengkap 3 dalam 1 untuk bantu badan reset setiap hari. Yang pertama, kita ada Google, bantu rehatkan mata dan kurangkan tekanan pada minda lepas kerja. Yang kedua, kita ada sedutan hidrogen, bantu badan rasa lebih rileks dan nafas lebih tenang. Dan yang ketiga, air hidrogen, bantu hidrasi dan support tenaga supaya badan tak cepat drop. Semua yang aku cakap ni boleh buat sendiri kat rumah. Kalau dah nampak badan makin tak mampu disebabkan ikut rentak kerja, itu dah warning dah. Bukan sekadar penat biasa. Kalau korang kerja kuat tapi badan makin drop hari demi hari, jangan tunggu sampai betul-betul down. Ini Genki Hydrogen memang dah ramai mula guna sebagai rutin harian di rumah untuk kekalkan tenaga dan fokus setiap hari. Tekan baik biru di bawah.